Kalau orang nak troll pasal PTPTN kat saya tak terkesan sangat. Ada yang mengatakan bahawasanya isu PTPTN ini menjadi liability politik lah kepada Pakatan Harapan YB. Adakah Pakatan Harapan dalam PRU lepas tersilap menjual harapan terlalu besar kepada golongan mahasiswa ketika menjadi pembangkang YB? PRU lepas yang disebut oleh Pakatan Harapan ada beberapa hak, antaranya yang dah dibuat sekarang pendidikan cuma untuk golongan bersasar. Alhamdulillah, satu perkara selesai. Tak selesai lah, jangan anggap selesai, tapi satu perkara kita dah ada permulaan lah. Ada permulaan. Yang kedua adalah untuk kita lihat balik kepada pembayaran semula, tangga-tangga gaji dan sebagainya, income contingent. Kita mungkin belum boleh laksanakan sepenuhnya, tapi elemen tersebut sudah pun bermula. Terutama sekali sekarang ada yang saya pun harus sentuh, contohnya macam sekatan perjalanan untuk setengah peminjam yang culas. Kita tak buat secara macam dulu, universal, semua orang, tak kira siapa. Dia balik kepada berapa pendapatan kamu. Adakah kamu berpendapatan lebih daripada RM6,000 sekian. Artinya kita tidak lagi buat secara blanket, tapi sebaliknya dah ada pun elemen income contingent dia. Sebab tu kalau orang nak troll, nak sebut apa-apa pasal PTPTN kat saya tak terkesan sangat, sebab saya tak pernah rasa saya berubah pandangan, buat U-turn dan sebagainya. Saya keras dengan pandangan saya. Ada isu-isu yang timbul yang berkait dengan kutipan semula dan semua cara kutipan semula yang tak sesuai, kita bantah. Kita tak diamkan diri.